Apa khabar semua? Dan selamat datang. Hari ini saya nak ajak anda semua ikut saya dalam satu perjalanan. Bukan perjalanan biasa tau, tapi satu perjalanan ke dalam diri untuk merenung tentang apa maknanya menjadi seorang insan. Kita akan sama-sama selami satu penulisan yang cukup mendalam, yang mengajak kita untuk tengok lebih jauh daripada apa yang mata kasar nampak, untuk cari apa sebenarnya nilai sejati kita. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan. Cuba ingat balik, pernah tak anda betul-betul khusyuk, betul-betul hilang dalam sesuatu yang sangat cantik? Mungkin masa tengok matahari terbenam ke, atau dengar satu lagu yang best gila, sampaikan untuk sekejap anda rasa macam dunia sekeliling tu hilang, diri sendiri pun kita lupa. Pernah kan? Perasaan itulah sebenarnya kan, ia satu pengalaman yang kita semua pernah rasa. Keindahan dunia ni, dia ada satu kuasa tau. Kuasa untuk tarik kita masuk, pukau kita, sampai kadang-kadang kita jadi macam mabuk dibuatnya. Kita leka, kita lupa yang ada sesuatu yang lebih dalam diri kita sendiri yang kita patut beri perhatian. Tapi, kat sinilah ceritanya jadi sedikit serius. Ada satu hakikat yang kita semua kena hadap. Semua yang cantik tu dan kita sendiri yang mengaguminya, semua ni tak kekal. Semuanya sementara. Jadi, ini buat kita terfikir kan? Kalau semua benda ni akan hilang, habis tu nilai kita yang sebenar dan yang kekal tu kat mana sebenarnya? Sekarang, jom kita masuk ke bahagian pertama dalam perjalanan kita ni. Kita panggil ia perangkap keindahan. Ya, kita nak tengok macam mana sesuatu yang nampak begitu memikat sebenarnya boleh jadi satu jerat yang buat kita leka. Penulis ni guna satu perumpamaan yang memang padu. Dia kata, kita ni macam belalang. Belalang kan, dia nampak benda hijau je, dia terus kejar. Tak fikir apa dah, ikut naluri semata-mata. Macam tu lah kita ni kadang-kadang. Kita asyik kejar benda-benda dunia. Harta, rupa paras, keseronokan. Sebab kita ni lapar dari segi emosi. Tapi dalam kita sibuk mengejar tu, kita terlupa siapa diri kita yang sebenar. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat penting. Selama ni, mungkin kita asyik terbuai dengan apa yang nampak kat luar je. Tapi, pernah tak terfikir macam mana kalau kita sebenarnya salah cari? Macam mana kalau nilai sejati kita ni sebenarnya tersembunyi kat tempat yang kita tak pernah pandang pun? Jadi, jom kita beralih. Kita tinggalkan sekejap apa yang di permukaan dan kita cuba selam lebih dalam lagi. Dalam bahagian kedua ni, kita nak cuba bongkar apa dia nilai tersembunyi kemanusiaan ni. Nilai yang selalunya kita terlepas pandang atau sengaja kita abaikan. Slide ni perbandingan dia memang terbaik. Cuba bayangkan seketul besi. Apa nilai dia? Mungkin ikut berat dia je kan, tak ada cerita apa-apa. Tapi, kalau sekeping shilling antik, nilai dia bukan pada logam tu. Nilai dia pada sejarah dia, pada cerita di sebalik shilling tu. Penulis ni kata, kita manusia ni bukan macam besi. Kita macam shilling antik tu. Nilai kita bukan pada jasad kita, tapi pada makna dan cerita di sebalik kewujudan kita. Betul kan? Macam kita tengok shilling tu, kita kagum dengan ukiran dia. Cantik. Sama macam kita tengok orang, kita nampak rupa dia yang lawa, yang bergaya. Tapi, kita lupa nak tanya soalan yang paling penting. Siapa seniman di sebalik karya agung ni? Kita terlepas pandang sang pencipta yang dah letakkan nilai abadi dalam diri kita masing-masing. Bila kita dah mula sedar tentang nilai diri ni, di sinilah bermulanya satu pertarungan. Satu pertarungan dalaman. Perjuangan untuk menjadi tuan kepada kehendak kita sendiri. Dan percayalah, ini satu peperangan yang berlaku dalam diri kita semua setiap hari. Dan slide ni tunjuk dengan sangat jelas ada dua jalan je depan kita. Pilihan pertama, jadi hamba kepada nafsu kita. Teks ni guna perkataan hormon je, senang faham. Ikut je kehendak nafsu dan kehancuran menanti di hujungnya. Atau pilihan kedua, kita guna kehendak kita jadi tuan pada diri sendiri. Dan jalan inilah yang membuka pintu kepada kehidupan yang jauh lebih tinggi nilainya. Dan ganjaran untuk orang yang pilih jalan kedua ni memang besar. Ini bukan maksudnya kita kena tolak kehidupan dunia tak. Tapi ia tentang mengangkat kualiti hidup kita. Untuk dapat satu kehidupan yang bermaruah, hati yang tenang, kebahagiaan yang betul-betul datang dari dalam, inilah sebenarnya pertaruhan sebenar dalam hidup kita. Kan? Okey, tadi kita dah banyak tengok ke dalam diri kan. Sekarang, jom kita tengok keluar. Tapi lepas tu, kita akan tengok ke dalam balik. Kenapa? Sebab kita nak sentuh satu idea yang agak mind-blowing. Idea mengatakan setiap seorang daripada kita ni sebenarnya adalah sebuah alam semesta dalam diri. Konsep ni memang menakjubkan.
Penulis ni kata, kita ni bukan setakat zarah kecil je dalam alam yang luas ni. Bukan. Sebaliknya, melalui fikiran kita, melalui imajinasi kita, kita ni ada keupayaan untuk memegang seluruh alam semesta dalam diri kita. Kita boleh fikir pasal bintang, pasal galaksi, kita boleh faham, kita boleh hayati. Hebat kan? Cuba fikir sejenak. Bintang, galaksi, gunung ganang, semua tu wujud dalam keadaan senyap kan? Tak ada suara. Tapi kitalah manusia, dengan kesedaran kita, dengan kemampuan kita untuk bercakap, kitalah yang menjadi suara bagi seluruh ciptaan ini. Kitalah bahagian alam semesta yang sedar dan mampu berkomunikasi. Dan kemuncak hudungan ni, menurut teks adalah melalui solat. Ia menggunakan istilah miraj yang merujuk kepada satu kenaikan rohani. Konsep dia macam ni, kita ni adalah alam semesta mini. Melalui solat, alam semesta mini ni akhirnya bersuara dan suara itu berhubung terus dengan pencipta alam semesta yang maha agung. Ia adalah satu detik pertemuan yang paling suci. Akhirnya, semua renungan kita tadi membawa kita ke satu titik penamat, satu persimpangan, sebuah pilihan. Pilihan yang penulis gelar sebagai pilihan sebiji benih. Dan pilihan inilah yang akan menentukan nasib kita. Soalan ini diajukan terus kepada kita. Selepas kita merenung pasal nilai diri, pasal nafsu, pasal hubungan kita dengan alam semesta, pada akhirnya semuanya akan berbalik kepada satu soalan asas. Apa sebenarnya pegangan kita? Di mana kita letakkan keyakinan kita? Seterusnya, teks ni terus mencabar ego kita. Rasa sombong, rasa angkuh yang kita pakai macam baju setiap hari tu datang dari mana semua ni? Kenapa kita bangga sangat dengan diri kita? Padahal kita tahu kita semua ni akan binasa. Dan ini adalah satu peringatan yang direct. Tak ada kias-kias lagi. Tak kira siapa kita, apa pencapaian kita, kita semua akan reput. Akan mati, akan dikebumikan. Realiti kematian ni sepatutnya menanggalkan segala kepura-puraan kita dan memaksa kita untuk fikir apa yang betul-betul penting. Jadi inilah inti patinya. Inilah pilihan kita yang terakhir. Teks ni bagi kita satu metafora yang sangat indah dan berkuasa. Kita ada pilihan, sama ada nak jadi benih yang dibiarkan repot dan hilang macam tu je, atau kita pilih untuk ditanam. Maksudnya kita lepaskan ego kita serahkan diri pada tujuan yang lebih tinggi, supaya kebangkitan kita nanti akan menjadi sesuatu yang sungguh agung. Jadi persoalannya, untuk kita semua renungkan, adakah kita nak jadi benih yang hilang dan sia-sia atau benih yang memilih untuk ditanam supaya dapat tumbuh menjadi sesuatu yang hebat? Pilihan tu ada pada tangan kita masing-masing. Dan soalan ini bukan saja merumuskan perjalanan kita hari ini, tapi ia adalah soalan yang patut kita tanya pada diri kita setiap hari.